Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucap jazakumullahu khairah. Terima kasih banyak kepada semua yang dah melanggan siri pengajian Fardu Ain bersama dengan saya. Ni kaedah ni disampaikan oleh Rasulullah. Nabi dapat daripada Allah SWT wahyu. Jangan mula bohong sekali-kali. Kita sampai pada tajuk iaitulah lidah kita. Antara anggota yang sangat dirisaukan oleh Rasulullah SAW ke atas umat. Maka dalam bab yang kedua ni, tajuk yang pertama ialah para ulama mengajar kita untuk tidak banyak makan. Ulama ajak kita untuk makan sedikit. Mujub ni tuan-tuan, dia berasa kagum dengan kelebihan-kelebihan yang dia ada. Kalau rupa parah dia elok, dia berasa dia handsome, dia cantik ni, dan dia tak sanak kepada Allah. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi apa hukum taubat? Wajib. Taubat bukan harus, dia bukan pilihan. Saya yang bercakap, kita semua wajib bertaubat. Sebab semua kita buat dosa. Semua kita pasti ada salah. Kena ada perasaan bimbang dengan murka, azab Allah, Allah tak redha, Allah tak terima, tak ada pahala. Khauf namanya. Dan kena ada juga raja. Kita harap InsyaAllah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikan sebesar zarrah pun akan dilihat dan ditimbang. Keburukan besar zarrah akan dilihat dan ditimbang di mahsyar. Saya doakan semoga Allah SWT jadikan ilmu ni ilmu yang bermanfaat, menyelamatkan kita daripada azab neraka dan mendapat syurga serta redha Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.